Dengar baik-baik. Faham soalan, faham jawapan. Anak lelaki, anak perempuan, bila sakit mak tak ada orang nak jaga, abang-abang paksa anak perempuan yang sudah menjadi isteri orang balik jaga mak. Dengar baik-baik. Orang laki-laki bila belum kahwin kena jaga orang tua dia di rumah. Bila sudah kahwin, dia wajib kena jaga juga orang tuanya di rumah. Anak perempuan belum kahwin, wajib jaga ibu bapa dia yang perlu penjagaan. Tapi bila sudah kahwin, wajib ikut suami dia. Situ beza. Nah, jadi anak perempuan dia nak balik jaga mak dia yang ada masalah di kampung, perlukan izin suami. Kalau suami tidak izin, tidak boleh balik jaga. Untuk bertemu boleh balik. Untuk tinggal rumah perlu izin suami. Cuma kena ingat pula, walaupun suami ada hak melarang isteri dia balik duduk kampung nak tengok mak, ingat suatu hadis, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu kaum laki-laki ialah suami yang paling baik dengan isterinya. Jadi kalau isteri kita minta izin nak balik seminggu 2 hari jaga mak, berilah izin. Kamu menjadi suami yang baik. Ataupun suami kata ginilah, siang hari mu pergi balik rumah duduk tengok mak mu. Lepas garik mu balik semula duduk dengan aku. Esok lepas aku pergi kerja, mu pergi tengok mak mu pula. Siang jaga mak, malam duduk kat aku. Itu suami yang baik lagu tu. Ada suami dia keras kok. Tak benar lah anak isteri dia balik. Betul tak? Cuma nak ingat, anak laki-laki jangan lupa tanggungjawab. Walaupun sudah ada anak bini, duduk Kuala Lumpur dah, mak mu sakit di Kubang Lembek ataupun perlu penjagaan, wajib mu jaga juga anak laki-laki. Walaupun mu tak balik tak apa, mu bayar bibik, mu bayar orang gaji upah orang, jaga mak mu di kampung, sudah memadai. Bukan anak tu sendiri mesti balik. Faham tak lagi? Dia kirim duit, dia banking duit untuk anak-anak lain tolong jaga, adik-beradik tolong jaga, sudah memadai. Ada 4 orang anak laki-laki di perantauan, 4 orang ni wajib kongsi pendapatan dia untuk support keperluan mak tadi di kampung. Faham tak lagi?